Cakap terima kasih banyak sebab saya tahu selalunya Saturday is family day. So basically untuk semua tetamu yang hadir untuk spend time datang dekat sini untuk kita punya grand opening Haikun Hijab Islam, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih because masa itu for some people masa tu lagi berharga daripada duit dan apa-apa kan. So for me, you guys datang je I dah alhamdulillah dah cukup happy dah. Okay. And nak ucapkan terima kasih banyak kepada media yang sanggup hadir. Okay, macam cakap, you guys pun mesti ada plan lain ke, nak pergi Bangkok tiba-tiba tak jadi ke, pergi Genting ke tak jadi. Okay, jadi dah hadir kat sini. Ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media yang hadir. Kita ada Budi, kita ada ramai, kita ada utusan online, banyaklah ramai. Kita ada Cool FM juga. Okay, nanti saya bercerita sikit pasal yang partner dengan Cool FM ni. Okay. And then kita ada KOL, kita ada selebriti, kita ada rakan-rakan klien yang memang support Haikuns dari dulu sampai sekarang. Tadi macam yang cakap tadi, Haikun ni sebenarnya dah 19 tahun. Yang the first one, kalau siapa yang dah pernah pergi, dia dekat The Curve. And then from there, kita beranak, okay, kita hai Aja. Kita beranak, kita ada Haikun Hijabis. Okay, cerita sikit pasal Haikun Hijabis ni. Tadi mungkin Datin Yus, business partner saya yang dah 10 tahun. Okay, kat belakang ni dia akan cerita sikit macam mana jadinya Haikun Hijabis. Because actually, I pun baru tahu tau sebenarnya. Okay, contohlah kalau untuk perempuan bertudung muslimah, kalau dia orang nak pergi potong rambut, walaupun sometimes I have clients, I have friends, dia ada salon, kita cakap, okay, you pergi dekat dia, so dia pun cantik. Dia kata tak boleh because to be honest, Bibi Bambang, kalau kita perempuan muslimah bertudung, dia punya hairstylist, dia mesti perempuan dan juga muslim. Baru saya tahu. Barulah kita ada Haikun Hijabis. So Haikun Hijabis ni dia sangat detail. Detail dia macam mana, sampai produk kita pilih pun mestilah vegan, colour yang vegan, relaxing, rebonding, keratin, semua kita plant based sahaja. Okay, so of course free from all this carcinogenic punya ingredient and all that lah. Okay, ni kalau nak bebel panjang sangat. Tapi again, the ultimate kenapa you guys semua hadir kat sini is because hari ni kita nak meraihkan grand opening Haikun Hijabis. Tapi dia tambah sikit satu kat bawah, Lux. So apa maksud dia? Ini adalah for Bambang lah. Sebab saya dah pergi banyak tempat. Adalah salon mewah muslimah yang pertama di Malaysia, di mana kita memang barang-barang produk semua, kalau yang sampai dapat dalam tu, siapa yang tak dapat barang apa-apa lagi, you guys boleh pergi buat roda berputar tu, boleh dapat barang free. Okay, kalau you untung dapat yang besar-besar. Okay, dalam tu ada all these ingredient yang memang daripada Itali. Kalau yang Nosu tu daripada Japan. Okay, dia memang vegan sahaja. Alright, so tanpa ragu-ragu, tanpa was-was, tu satu. Nombor dua, kebanyakan kita ada yang salon tour kat dalam. Banyak private room, walaupun sesama perempuan pun, tapi kita ada private room juga. And then kalau yang bukan private room pun, dia ada your own space. So maksudnya you tak perlu nak bergosip dengan orang sebelah. Kurangkan dosa. And then kita ada mani-pedi punya tempat. Okay, kita ada surau sini built in, kita ada tempat ambil wuduk, semua ada. So basically, and then kalau yang bawa husband tu, habis husband aku duduk mana? Ni belakang ni. Glass house ni kita bina daripada kosong, khas untuk para lelaki, boyfriend, tunang, adik lelaki, abang yang tak dapat masuk ke dalam Haikun Hijabis lah, korang akan duduk kat luar ni. Tapi ada aircon semua dan boleh order juga air semua, everything. And then kita bagilah semua benda, air, semualah kita beli coffee machine mahal untuk korang. Bukan yang Nescafe yang barista style tu. Okay, sebab for me, I nak keselesaan untuk klien. Sebab sometimes klien cakap satu je pasal perempuan ni, I faham. Rambut kalau tak siap, kau jangan tengok. In the making tu dia tak nak orang tengok. Dia dah tahu je dah siap. Macam tu kan, dia nak, kalau duduk sebelah perempuan pun dia tak nak, kalau boleh pun dia tak nak perempuan tu tengok rambut dia. For me lah, I boleh rasa benda tu. Kalau I patah lagi, kalau perempuan tu duduk sebelah lelaki, lagi dia rasa macam, walaupun dia free hair, tak kisah Muslim atau non-Muslim, itulah kan. So again, special thanks to my business partner Datin Yus kat belakang. Okay, nak dapat partner yang macam ni memang sangat susah. Sebab selalunya orang memang banyak nak melabur, nak invest, tapi dia nak labur duit je. I tak nak macam tu. Kalau you nak buat business dengan I, kita kena buat sama-sama.
kita kena sama-sama turun padang, kita kena sama-sama jadi resepsionis, kita kena sama-sama sapu sampah, kita kena sama-sama angkat barang. Contoh lah, tapi tak adalah angkat barang. Maksudnya nak dapat, sebab kita ada vision Bambang untuk hairdressing punya world, tak kisahlah muslimah ke tak muslimah. I want, sebab Bambang punya background sebenarnya chemical engineering, belajar kat Mannheim, Germany. Tapi I punya jadi hairdresser sebab I suka sangat orang masuk buruk keluar cantik. Macam tu, I macam teruja. Tadi dia masuk lain, dia keluar lain. I sampai tak kenal muka dia. Masa tu I kerja sebagai tukang sapu sampah dan buat air untuk salon, part time, sementara belajar. And that is why I nak jadi hairdresser. And then Barber Hilman, tu Hilman yang baru dapat usahawan of the Melaka untuk barber dekat sana. Sini semua rakan-rakan saya yang kita cuba bawa bidang hairdressing dan bidang barber ke tahap yang lebih tinggi, di mana bukan setakat SKM level 1, 2, 3 je. Kita nak sampai, kalau boleh, satu hari nanti dekat Malaysia pun akan sampai level master. Sekarang memang sampai diploma je. Kebanyakannya masih lagi sijil. Tapi kalau one fine dia dah sampai, macam mak-mak pun kan macam rasa happy. Wah, anak I hairdresser. Wah, anak you hairdresser ke? Sekarang ni kalau cakap anak I hairdresser, macam cakap pun malu. Anak I hairdresser kan? Dia kalau nak cakap anak I doktor, anak I lawyer, dia akan bangga. Tapi kalau nak cakap anak I hairdresser, dia macam segan. Tapi dia tak tahu sebenarnya hairdresser ni satu pekerjaan, pada I pekerjaan mulia, because satu, and it's a good income, because it's a cash business. I buat, I potong, I dapat duit. So tak ada hutang-hutang. Nombor satu. Nombor dua, I insyaAllah takkan miskin. Sebab apa? Hairdresser ni kita boleh kerja kat mana-mana, di mana sahaja. Kalau you tak ada kedai pun, you boleh kerja kat rumah, you boleh tahu rumah orang. Faham tak? Business tu boleh kat mana-mana you boleh buat. You nak balik kampung, tak nak duduk KL, nak buat kat Kelantan pun boleh juga. And the one thing yang I suka is because at the end of the day, bila you buat kerja-kerja sebagai hairdresser ni, for me is you tolong orang. Sebab I ramai je bila I potong rambut, ataupun kat sini pun saya staff-staff pun akan ada cerita yang sama, yang ada kadang-kadang sampai nangis. Nangis bukan nangis sebab tak jadi. Nangis sebab terlampau cantik. Terlampau dia rasa macam wow, cantiknya, I happy. And then because kalau dia rasa rambut dia cantik, bila dia balik rumah, husband dia pun akan happy. Dapat pahala, dulu dapat pahala saya rasa lah. Ini sebab saya rasa Bambang dah cater semua, tapi kita share sikit-sikit secret yang orang tak tahu. Terima kasih kepada pihak media yang datang. Kita cerita sikit macam mana saya boleh dekat dengan Bambang. After all, ramai orang nak Bambang ni. Kan? Saya kenal Bambang sebenarnya sebelum hijabis, sebelum Muslimah Selun, which is saya ada pernah bersama-sama dalam barber dengan dia. Kami berjuang sama-sama sampai kami berhenti perjuangan dalam barber. Sekarang barber dipelopori banyak, antaranya Hilman yang sana juara di Melaka. Kemudian saya fokus pada Muslimah. Ketika saya buat barber, saya dah mula Muslimah juga. Tapi masa tu saya dah ada barber, I think 2 cuangan. Dua-dua di mall juga. Memang saya fokus di mall, dan this is my first yang berada di shop lot. Mula-mula Bambang kata, betul ke nak buka kat shop lot kan? Kalau nak buka kat shop lot macam mencabar. Kalau dekat mall ni, cabaran dia dari segi expenses. Tapi ada banyak kelebihan dekat situ. Tapi saya kata dengan dia, saya nak cabar diri saya. And then tim pun kata nak rasa dapat cuti 1 minggu tu, nak 1 hari cuti. Sebab kalau di mall kita tak boleh cuti. Walaupun hari raya no leave 3 hari setahun. Kita macam makan gaji dekat mall. Jadi saya kata dengan tim, okey, dengan Bambang akan work out untuk buka di shop lot. Tapi you dapat cuti seminggu 1 kali, 5 hari setengah bekerja, 1 hari setengah cuti. Tapi kedai tutup 1 hari je. Sebab kita tak boleh tutup banyak-banyak, banyak-banyak hari. So okay to do. And then kita work out. Tahun baru 2026, diorang tanya apakah skill baru yang Pak Nil nak dapatkan. So Pak Nil kata memang daripada lama, kalau Pak Nil tak jadi penyampai radio atau tak jadi pengacara, Pak Nil rasa Pak Nil akan jadi hairdresser. Dan Pak Nil teringin sangat sebab rambut Pak Nil ni memang daripada zaman sekolah Pak Nil tak pernah potong sendiri, tak bagi, mesti Pak Nil pergi ke salon. Bayangkan umur 16-17 tahun Pak Nil dah pergi ke salon di Pertama Kompleks. Dah ada orang yang jaga. Dan kami hubungi Bambang pun terperanjat.
tiba-tiba Pak Adil kata betul ingatkan main-main, dan kami datang, dan dalam masa daripada pukul 10.30 sampai pukul 5 Pak Adil bergurukan Bambang tengok Pak Adil ada flair, boleh buat, bukan perkata pandai belum lagi. Tangan lembut. Boleh lah, sebab kita dulu penari tradisional kan, tangan lembut, tak kengkang, tak bongkang kan. Jadi pada tengok di situlah pembukaannya, dan insya-Allah lepas sesi itu Pak Nil datang hari ni bukan nak tunjuk skill, tapi nak tunjukkan bahawa bukan nak berlawan pun dengan dia. Pak Nil nak tunjuk Pak Nil lebih bagus daripada dia lah. Okay. By the way, nak beritahu Pak Nil belajar dengan Bambang satu hari tu, kita belajar butterfly cut. And terus terang Bambang tadi pun kena puji, Bambang ajar dia satu teknik yang kalau selalunya Bambang hanya ajar orang 5 tahun racing, which is the reverse cut. Untuk butterfly cut ni sangat susah nak buat. So hari ni Pak Nil akan demonstrate Hari ni Pak Nil akan tunjukkan Pak Nil punya skill, bukan bagus tapi potential. Potential ini Pak Nil punya kerja banyak selektif. Pak Nil boleh pilih apa kerja yang Pak Nil nak buat, dan ada masa, dan ketika ini Pak Nil rasa tak terlambat untuk Pak Nil catch up untuk menjadi seorang yang boleh menjaga mendandan rambut orang. InsyaAllah. Okay, jom kita tengok kehebatan Pak Nil. So okay, Mira, kita bagi Pak Nil chill dulu. Okay, Mira nak buat potongan. Alright, thank you banyak-banyak teman gemuruh pada Pak Nil. Yang potong lagi. Bila dia nak berhijab, dia tetap macam nak pergi tempat yang bukan muslimah. Tapi bila dia nak pergi tu, dia dah start berhijab. Walaupun dia hijab separuh, kejap lagi ke malam dia tak hijab. Tapi dia dah rasa macam tu. Bila kita berbual, sebab kita pegang rambut customer, kita memang kita yang paling rapat. Kita sebagai best friend dengan dia. Dia akan cerita perasaan dia, apa semua masalah kisah dia, semua segala-galanya kan, peribadi dia. Jadi dia akan cakap bahawa cuba dia kita buat mesti ambil gambar.